Biasa ke guys, teman Sakura. Berkhabar semua. Sekejap. Hitam ya. Tak nampak. Bombo dengan Guzini pun hilang ke? Tak tahulah Bacon. Yuta pun tak tahu. Mereka ni. Hayya. Ini sikit-sikit curi orang. Berani punya robot bersedia bang. Aku keluarkan api ni kan. Okey. Korang tunggu sini. Bye-bye. Nanti aku bawa dengan seseorang. Weh, aku rasa penat lah. Apa kata kita pergi Mawari Yakuza nak? Tak nak. Tak nak lah. Cak buta katanya dia demam dekat sekolah tadi kan? Lah buta demam tadi kat sekolah. Buta. Apalah buta? Mesti dah. Hai, ayo tu. Dah siap dah? Belum lagi. Macam lokasi dia tu. Lokasi? Nak jumpa lokasi. Aku bagi lokasi dekat dekat Bacon tu. Pula dia. Lokasi bombo dengan Guzini dekat Himawari Yakuza. Alamak. Kita tak boleh biarkan ni. Mesti kita kena selamatkan mereka. Alah, itu Yuta sekarang. Kenapa aku? Jomlah selamatkan. Aku tak bawa pedang lah tu. Aduh, sana ni. Apa? Sana tak ni kita nak naik. Tak ada kereta. Lah. Cat buler. Cat buler kenapa bagi kereta kat kita? Supaya peperangnya. Apa ni? Nampak pun macam kita kena selamatkan tu. Tapi aku tak ada alat. Aku lawan bos dia ya. Apa? Ingatlah. Ingat ke yang kita lawan bos Yakuza tu? Ingat? Okeylah kita buler. Pergi dulu. Bye. Assalamualaikum. Bacon. Waalaikumsalam. Kat buler. Dah jom naik. Masuk. Alamak. Ika kenapa? Keluarlah korang. Kita kena lawan Himawari Yakuza tu. Sikit lawan tu. Sekejap, aku rasa ada ni ya. Sebelum ada. Okey. Aku nak. Minta. Kau pergi bunuh Yakuza 2 tu. Mio. Kau pergi bunuh biar tak kena bombo dengan aku sini. Bawa yang ramai-ramai tu ke jalan sana. Nanti mereka kena langgar tu. Faham, Bacon. Jom kita mulai sekarang. Ini pura dia. Tunggu last game. Itu Yakuza dia. Untuk siap melawan. Kata Bacon kena lawan Yakuza yang ramai-ramai tu. Okey, diterima. 1, 2, 3 lah. Alamak. Di kiri kau budak. Aduh. Satu. Boleh pakai ni. Kena ni. Bila dia nak mati ni? Kau ni lama sangat lah. Sini kau pakai ni. Gila tau. Apa ni aku tak? Ya. Ayah mati. Itu. Habis semua rata-rata sekalian. Habis sama lagi satu. Lagi satu ni kuat lah. Iya. Sekarang gila siapa? Gilian Yuta. Yuta. Menyala Yuta.
Sini lalu. Biasalah 2 ke 6 ke 7 ke. Kau lawan je bos botak ni. Tak bagi kacau aku lah. Kau ingat kau seorang je boleh. Kita boleh menang kali ni. Sekarang giliran aku. Kata pakailah pada api. Kalau tangkap kau di beban. Aku nak pergi selamatkan. Sekarang selamatkan Bobo dengan Guzi ni. Yuta, tunggu. Bagaimana? Selamatkan Bobo dengan Guzi ni lah. Ikut. Jom. Bobo Guzi ni. Korang tak apa-apa kan? Korang kena nafas lah. Mana dia? Yuta, cepat naik Yuta. Sabarlah. Kita buat jadi dengan lokasi dia. Langsung macam dah selamat semua. Selamat. Aku takut mereka tu tak kena tangkap lah. Sabarlah. Mesti dah kena galak. Kau ya betul. Takkan aku tipu kot. Kau tipu Jangan sebab kau keluarkan api ni. Okey. Oh, saya dah mati betul. Di sini lah. Kau aku tengok. Oh ni. Lawan dia dah mati. Tapi mantap. Jom pergi selamatkan Bobo dia dengan Guzi ni. Bobo dengan Guzi ni. Bangun. Ada apa? Jomlah. Kita orang selamatkan nak. Selamatkan korang. Korang boleh tidur pula. Jom. Kita balik. Cepat. Sabarlah. Sekali kat tangan dia. Macam mana Mio? Kan Mio lawan musuh-musuh tu. Tu Mio. Sudah mati semua. Jom kita balik Mio. Jom. Kita semua dah selamat. Mesti kita cat ular. Aduh. Otak kita dah mati dah. Tapi Yuta pandai lawan bos dia. Pandai. Wah, asal aku duduk atas. Weh, angin. Sedap sangat angin. Cepat. Weh, angin memang sedap lah. Jap, Mama aku mana? Mama hang kan pergi ke pasar. Mak lah pasar pagi. Mesti ada pasar pagi. Selalu belakang kasih. Jom, keluar. Yuta, korang ni siap berdua ni. Siap lah berdua. Bukan Bobo dengan aku sini. Yuta dengan Mio ni. Aduh Dah jom masuk. Tak ada bos. Tak ada mam. Anjing. Aku terus nak pergi ke aku. Okay, boleh aku jadi. Korang dah selamat dah? Ya, dah selamat. Bukan ni kata korang berselamat. Dia tipu. Terima kasih telah nonton. Bye-bye.